Okay gang, so aku dah sampai dekat Osaka, Japan. Kita berada di negara matahari terbit. Okay, so ni adalah airport dia, airport Kansai. So aku akan pergi beli ke Aikoka dulu. Okay gang, jom. Okay guys, so aku beli Aikoka tiket berharga 3000 yen, macam RM90 macam tu lah. Okay, tadi kita beli Aikoka, then aku rasa macam nak duduk lepak-lepak sekejap kat sini. Then kita orang akan naik train Nankai. Kemudian kita orang naik train Nankai terus ke Dotonbori sebab kita orang nak cari makan. Okay guys, so kita dah sampai dah dekat Namba Station. So kita akan tukar ke satu tempat ni untuk ke Dotonbori. Okay kan guys, so kita nak cari locker dulu untuk letak beg kita ni. Sementara kita nak pergi ke Dotonbori, aku just bawa backpack aku je. So ini adalah salah satu. Korang keluar daripada situ, korang terus sikit, adalah dia punya ni, kita cuba nak tengok dulu. Okay, jom. Okay guys, so kita ambil yang ni, press the whole button. Please confirm that the box number displayed on the screen is correct. Kita cari from korang letak bahasa Malaysia. Aku ambil cash. Please insert cash. Alright. Okay, so kita dapat receipt dia. Nanti kita just QR je. Okay kan? Right, tadi muka aku tak ada, sekarang ni muka aku ada. Kita orang sedang berjalan-jalan dekat kawasan ke Dotonbori. Okay guys, kita tengoklah apa Gluton yang ada. So jom kita jalan. Uyo, power siap, kita dah sampai. Okay gang, so kita akan mencari wagyu, burger, apa semua. Jom. Alright, so kita sambung berjalan lagi. Tu dia, gliko. Oh yeah. Okay guys, so kita dah sampai dah Gliko ni. So yang buat benda tu kan, okay, kita daripada Malaysia ke sini, so ke Osaka Dotonbori. Jadi lepas ni kita akan cari makanan-makanan yang sedap-sedap. So kalau korang nak tahu kat mana, macam mana, jom. Okay, selesai sudah aku berjalan dekat Dotonbori. Aku dah makan apa semua. So sekarang ni aku bergerak ke Osaka Castle. So jom. Alright, so sekarang ni aku dah sampai dekat Morinomiya Station. So ini adalah perjalanan ke Osaka Castle. So jom kita jalan-jalan, tengok view yang cantik. Okay gang. Okay gang, untuk perjalanan ke Osaka Castle ni, dia agak jauh, dia jauh ke tengah. So kalau mana yang tak larat nak berjalan tu, korang boleh ambil shuttle, diorang sediakan shuttle. Okay gang. Okey, lepas penat berjalan seharian, so aku decide untuk balik ke guest house aku lah. Okay guys, so kembali lagi kita nak berjalan-jalan.
ke 7-Eleven. Kita nak pergi tengok makanan-makanan yang best-best. Okay geng, jadi ayolah. Alright geng, so kita dah sampai 7E. Jom kita tengok apa yang kita boleh makan, yang kita boleh tengok Alright, jom. Okay geng, kita boleh tengok harga-harga dia. Okay, ni air macam air masak dia. Okay, tak apa, aku boleh tunjuk. Okay, ni macam dia punya coke semua. Korang belilah yang mana. Okay, yang mana korang rasa macam boleh minum. Tapi yang macam pelik-pelik ni tak payahlah kan. Guys, kita orang beli apa yang patut dulu. Sementara kita cari benda-benda yang kita boleh makan lah. Sebab orang kata apa, kalau beli banyak-banyak kita tak tahu kan. Okay, sekejap aku tunjuk kat korang apa yang kita orang beli. Okay kan? Okay kan, sementara tu kita orang beli yang ini je. Sekejap aku tunjuk. Kita orang beli air, kita orang beli macam ikan tu air tu air susu. Okay, buat sementara ni lepas tu kita akan cuba cari lagi. Pada mana yang cari nasi sahaja, korang boleh panaskan dalam microwave. Korang cari yang jenis macam ni. Korang beli dua, yang ni je yang ada. Takut habis. So kita try je buat. Guys, kita dah settle lah beli barang. So lepas ni kita balik, kita masak okay kan. So aku rasa masak nasi goreng telur biasa lah. Sebab kita tak ada benda yang orang kata apa, dengan letak sayur, letak garam dengan tu. So kita makan janji kita dapat makan je. Okay, so jom let's go, kita jalan balik. So sekarang ni kita cuba masuk dalam Family Mart. Dia pula kita tengok apa yang ada dan apa yang tak ada. Okay geng, jom. Okay gang, so ini adalah Family Mart dia. Okay, makanan-makanan kat sini. Sebenarnya kita ambil pewangi macam gini. Kita dah ambil pewangi apa semua. So jom kita balik. Lepas tu kita spray bagi wangi-wangi. Okay gang, sebab dia ada bau-bau sikit. Okay guys, Assalamualaikum, good morning. So hari ni aku nak pergi ke apa orang panggil, ke USJ. Okay guys, so sekarang ni kita tengah cari Osaka Loop Line. So itulah Osaka Loop Line tu. Baik, kita dah jumpa dah Osaka Loop Line. Tapi kita masuk platform 1 untuk kita transfer ke Nishi. Benda untuk naik lane tu lah. Lepas kita naik lane tu, barulah kita terus ke USJ. So jom. So kita kena tunggu dekat Osaka loop ni. Lepas tu kita naik Nishikujo Station. Nishikujo Station. Kita kena ikut line Nishikujo Station tu. And then kemudian kita turun dekat Universal City. So barulah kita boleh ke Universal Studio USJ. So kita akan ke line yang 3 ni, Nobushi ni, Nishokijo ni. Kita ke apa panggil, Universal City tu. So kita tunggulah dekat sini, dia ada line-line sini. Okay geng, sampai dah Universal City. Alright, kita dah sampai dah. Finally aku dah sampai dah dekat Universal Studio ni. So kita boleh jalan-jalan dekat area sini. Korang nak beli ke, nak makan ke apa, boleh lah makan. Nak cari yang boleh dimakan. Okay guys, jom. Dan kita dah sampai dah Universal Studio. So nanti kita tengoklah apa yang ada dekat dalam tu. Kita jalan-jalan. Aku just tunjuk random je, okay? Aku tak boleh nak tunjuk semua. Kadang-kadang disebabkan susah sikit nak masuk kan. So jom.
Okay guys, dah masuk dah dekat dalam Universal Studio ni. Okay, aku just tunjuk random je dekat korang. Aku rasa macam aku pula lebih excited daripada budak-budak ni semua. Ya, sebab dah dibesarkan dengan benda-benda ni semua kan, macam dengan kartun apa semua. So dengan Harry Potter, dengan kartun-kartun semualah. So itulah aku rasa macam excited lah datang kat sini. Ada Shrek, ada ni, aku just tunjuk random je kat korang. So jom. Okay, sekarang ni kita perjalanan ke Harry Potter. Tadi lepas kita pergi ke apa, Conan punya, aku tak boleh nak rekod dekat dalam tu sebab yelah biasa setengah permainan tak boleh nak rekod. Aku rasa kebanyakan lah tak boleh nak rekod. Okay guys, so kita dah masuk dah kawasan ni ada train dia apa semua. Okay, so kita berjalan-jalan lah. Okay, aku nak cari butterbeer dia. Okay, so jom. Okay guys, so kita dah sampai dah dekat Hogwarts punya Universal ni. So aku rasa mungkin ni adalah last lah untuk aku masuk ni. Mungkin kalau dekat tempat-tempat lain tak tahu lagi kita orang boleh masuk ke tak. So nanti aku cubalah untuk merekod-rekod. Okay guys, Assalamualaikum. Alright, itu saja daripada aku untuk part 1. Jadi korang nantikan untuk part 2 pula. Okay gang, Assalamualaikum.